Yang mana lebih penting? Saman Petronas dengan saman Mahusin. Acak kali kita duk dengar ajak di zaman arwah Tok Guru Nik Aziz mula lagi pimpin Kelantan isu royalty. Tapi apa isu royalty tu sama tuntut royalty tu kepada kerajaan persekutuan, apa ditarik balik oleh kerajaan negeri? Demo duk kata hak demo duk kata hak rakyat. Tapi hangpa tahu kalau dia boleh duit tu, gak demo guna untuk kandi demo je. Okey. Jadi saya jawablah, lagu mana status lo ni sebenarnya? Sebenarnya ada drama. Okey. Yang pertama, rakyat Kelantan wajib tahu dan kena tahu. Kerajaan Kelantan telah melantik seorang peguam untuk saman Petronas. Siapa peguam tu? Tommy Thomas. Yes. Dia melantik Tommy Thomas jadi peguam mewakili Kelantan saman Petronas. Okey. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disangka-sangka. Tommy Thomas dilantik sebagai peguam negara. Ketika Tommy Thomas dilantik sebagai peguam negara, sebenarnya ini adalah peluang yang paling baik. Bak kata orang Melayu, peluang keemasan. Untuk pastikan hak Kelantan dikembalikan. Kononnya royalty itu. Tetapi, tanpa diduga, tanpa disangka, kerajaan Kelantan telah tarik saman ketika Tommy Thomas di puncak kuasa sebagai peguam negara. Kenapa? Bapa dia tarik saman? Yang pertama, Tommy Thomas sudah tahu bahawasanya mengikut akta yang ada, Kelantan sebenarnya tak layak untuk menerima royalty. Okey. Kalau layak, sudah pasti benda ini diputuskan di mahkamah. Betul. Kenapa benda ini ditarik balik? Kenapa tidak diputuskan di mahkamah? Jika, dengar ayat Kelantan. Jika diputuskan di mahkamah, Kelantan tidak berhak mendapat royalty, apa akan terjadi? Maruah kerajaan negeri lah yang akan Maruah kerajaan negeri akan jatuh. Dan gerakan royalty, tabung royalty ke mana? Betul. Dan dia menang jadi kerajaan disebabkan fitnah tersebut. Okey. Menuduh kerajaan pusat Barisan Nasional menyekat hak royalty. Jika diputuskan di mahkamah bahawa Kelantan tidak berhak dapat royalty, apa akan terjadi? Sudah pasti rakyat akan marah kepada kerajaan negeri. Betul. Jadi untuk mengelak rakyat marah dengan keputusan yang mereka sebenarnya sudah tahu, mereka tarik saman. Sebab apa saya berani menyatakan benda ini? Sebab ketika Taqiyuddin menjadi menteri undang-undang dan parlimen, tidak pun disemak dan tidak dibentang dalam Dewan Parlimen perihal ini. Kenapa seperti setan bisu semua? Kenapa takut? Kerana apa? Kerana Taqiyuddin pun tahu kerajaan negeri tidak layak dapat royalty. Cuma kena bagi tahu kepada rakyat, Kelantan dinafikan royalty. Tujuannya apa? Tujuan dia nak menjadikan alasan kita tak maju sebab kerajaan pusat tak bayar royalty. Jalan kita rosak sebab kerajaan pusat tak bayar royalty. Isu air tak selesai sebab kerajaan pusat tak bayar royalty. Masalah-masalah kabel sentral tak boleh buat sebab kerajaan Kelantan tak dibayar royalty. Royalty adalah alasan untuk menutup kegagalan. Jadi jika royalty itu diputuskan Kelantan tak dapat, maka ternyata kerajaan negeri gagal. Jadi tarik saman. Jadi masalah sekarang ini tergantung lagi. Rakyat pun tak tahu betul ataupun tidak Kelantan tak dapat royalty. Jadi mereka akan bersentimen seperti itu. Dan satu perkara rakyat Kelantan kena tahu. Mengikut sidang Dewan Dun, kerajaan Kelantan telah belanja 541,000 untuk fee guaman kepada Tommy Thomas. Dan dinyatakan berhutang 1 juta kepada Tommy Thomas. Kelantan telah dapat 400 juta waktu Mahathir jadi Perdana Menteri. Saya pun tak tahulah. Sebab tidak ada kenyataan daripada Menteri Besar, tidak ada kenyataan daripada kerajaan Kelantan. 1 juta telah dibayar ataupun tidak. Kalau 400 juta, mungkin 399 juta yang digunakan untuk Kelantan, 1 juta dibayar kepada Tommy Thomas. Oh, hebat. Rupanya lagu tu. Yang orang duk kalut ribut ni. Royalty ni sebenarnya
tarik. Oh, tak teruskan. Nak ayatnya gabah, nak ayatnya pemimpin PAH ni dia bodoh walang lagu tu ya ni. Yang mana lebih penting? Saman Petronas dengan Saman Mahusin.